لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. Wahai orang-orang Islam yang beriman, bersiap-sedialah berbaiat kepada Khalifah akhir zaman. InsyaAllah telah sampai masanya untuk umat Islam bersatu, tidak kira bangsa, keturunan atau darjat, menentang orang Yahudi, Kristian dan musyrik di perang akhir zaman yang berlaku di Iran dan merebak satu dunia. Ya Allah, selamat kami.